Hari ini nak menyambung semula kerja rumah kayu. Yang kita telah siap sebelum ni adalah dah naikkan 3 kerangka asas untuk bumbung. Jadi sekarang nak tambah lagi 1 di sini dan 1 di sini. Jadi akan ada 5 lah semuanya. Okey, kemudian akan naikkan dia punya reng bumbung. Kemudian tiang 2. Okey. Jadi sekarang ni saya dah pilih kayu-kayu yang sesuai. Saya dah cabut paku semuanya. Okey. Tinggal lagi sekarang saya akan ukur dan potong. Okey. Kemudian saya akan pasang ke atas rumah ni. Okey. Kita layan je. Okey, saya baru siap potong bahagian-bahagian yang diperlukan untuk siapkan rangka bumbung dan juga reng bumbung. Semua lubang-lubang dah pre-drill untuk memudahkan saya skru. Cuma sekarang ni hari dah agak petang, dekat pukul 6. Jadi saya akan cuba pasang lah semua, ikut mana yang sempat secepat mungkin sebelum maghrib. Okey, saya akan teruskan. Moga dipermudahkan. Okey rakan-rakan, azan dah pun berkumandang, maknanya dah masuk waktu maghrib. Okey, nampaknya ini saja yang sempat saya naikkan hari ini. Okey, cukup ada 5 rangka ni. Kemudian
satu rank. Okey. Sekurang-kurangnya ukuran yang saya buat untuk potong ni ukuran yang betul lah. Okey, semua tepat. Okey. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Semoga dipermudahkan rezeki semua. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye.